Halo saudara semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Proton Saga tahun 2019, 1.3 standard auto modern dia. Okey, mari kita tengok yang ini kita condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang kita jalan satu lau. Bagi customer tahu ini kereta Indiara tanah dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okey, so you boleh nampak ini kereta I baru ambil saja. Ini kereta tak semua yang standard original. I pun tak ada buat apalah. Pun belum cuci lagi yo. Sekarang I buat video bagi customer tahu ini kereta condition macam mana. Belakang sini dia cuba ada sikit-sikit tak cantik lah, tapi ini nanti kita akan buat balik semua sekali. Okey. So sekarang I pelan-pelan jalan lah bagi tengok condition luar satu lau dulu. Boleh nampak lah dia semua standard lah. Okey, so nampak cermin dia pun tak ada kena apa-apa, semua clear, semua okey. Tengok atas momol semua sekali pun cantik juga, tak ada masalah apa. Ini lim pun sama pakai yang original main lim. Dia pakai size 185 60 14 enjin. Tayar bunga ada lagi dekat 20%. Okey. Tengok talang semua sekali. Okey, depan tayar so banyak bunga lagi dekat 40% sampai 50% lah. Okey, tengok talang pun sama, cantik juga. I pelan-pelan satu lau lah bagi tengok. Tengok tayar depan sama juga. Okey, semua cantik juga. Belakang sama juga. Nampak tak? Ada lagi dekat 30%. Tengok talang sama sekali pun cantik juga. Okey. So sekarang kita buka enjin dulu sebab hujan sudah sampai lah. I buka tengok belakang dulu, nanti kita baru tengok talang. Okey. Okey, so sama. Nanti ini kita berapa horsepower I tengok kat sini, I bagi customer tahu lah. Tengok atas ini semua yang standard original ni tak terkena apa-apa. Okey, tengok dalam. Ini panel dia sama sekali original. Tak terkena langkah apa-apa, semua clear original. Tengok makin dia sama sekali. Okey, lipas tak berjalan, so pun tak terkena dikit apa-apa lah, semua clear. Ini kita bawa semua sekali, kita sama sikit. Cantik sikit. Okey, so I cuba balik. Okey, kita tengok untuk belakang belakang nanti sini boleh taruh berapa liter barang. I duduk sini, I bagi customer tahu. Nampak tepi semua yang original. Okey, tak terkena langkah. Tengok tepi semua sekali sama juga semua clear ni. Okey, nampak semua sekali. Spare tayar semua barang ada. Okey, nampak. Ini semua belum cuci lagi, nampak ada sikit itu kotor, nanti I kasih persen semua sekali lagi. Tengok bawah semua sekali. Okey. So kita sekarang tengok tepi dulu bagi tahu ini semua yang original. Okey, semua cantik juga ini semua okey. Bagi tengok dulu tepi dulu lah, nanti kita tengok dalam semua sekali. Kam dia semua sekali. Talan seat dia nampak tak bersih semua sekali. Ini bawa kape semua tanpa lain. Okey, semua cantik-cantik tak ada masalah apa ini kita. Tak ada kena langkah, tak ada apa-apa. Bus vakun sudah siap. Tengok tak, papan dia semua sekali okey ni. Nampak. Okey, sampai bawah. Seat dalam pun sama. Cantik-cantik juga tak ada masalah apa Nampak tak semua sekali. Tepi-tepi. Ini tepi gam sampai bawah. Ini talang semua sekali original tengok semua sekali. Tak ada masalah apa. Tak ada kena langkah apa-apa. Semua clear ni kita. Okey. So sekarang kita masuk dalam. Okey, so kita tengok styling ini kita pun sobok balik cantik-cantik kasih. Okey. Tunjuk kasih tengok. Okey. Nampak tepi tak semua sekali. Okey. Semua cantik-cantik, tak ada masalah apa. Airbag ada 2. Leleo sama sekali standard original. Nampak tak aircon semua sejuk lah. Aircon tak ada masalah apa Nampak tepi sama sekali sorry ada customer, nanti I call balik dia. Okey, sebab sekarang I buat video. Tengok window dia semua okey. Okey, window semua okey, tak ada masalah apa window semua okey. Okey, semua okey, tak ada masalah apa, semua clear. Tengok atas sampai belakang semua clear. Okey, mileage dia pun tak panjang jalan. So sekejap lah. Okey, kita sekarang masuk dalam. Okey, first time kita tengok steering dia dulu. Nampak lah steering semua cantik
Steering ini kita suruh picking balik lah, suruh apa cantik. Okay, nampak tepi papan dia, consover dia, semua nampak lah. Memang cantik. Pelan-pelan bagi tengok semua sekali. Okay, memang cun. Okay, so kita tengok mileage dia pun tak panggil jalan lah. Dia jalan 85579 km sahaja. Okay, tengok semua sekali. Okay, semua sekali cantik-cantik lah. Aircon dia pun sejuk juga. Plastik ini nanti akan kasih buang. Ada lagi. Okay, so atas memom sampai belakang lah. Okay, seperti so tengok loh. Okay, so kita sekarang nak test dia tu window. Okay, window dia okay, tak ada masalah apa. Okay, window boleh guna. Okay, window semua boleh guna lah. Okay, nampak semua tak ada masalah apa lah. Okay, so sekarang kita pakai seatbelt. Okay, handbrake taruh, masuk T. Ini dia pun sekarang pakai sama CVT gearbox. Dia modern sampai 2021 atau 2022. Last baru dia tukar itu 480. Okay, sekarang ini pun pakai CVT juga. Okay, let's go. Kita test ride ni kita macam mana. Okay, okay, kita try tengok. So okay, sini saya tengok. Saya kasih pusing dulu. Tengok dia punya rise up macam mana. Kita pusing dulu. Test dia punya rise up macam mana. Okay, pusing, tekan minyak. Okay, so tengok dia main light up. So okay, tak ada masalah apa. Okay, tepat sikit kita pusing balik. Sini boleh pusing. Okay, kita pusing. Sama test dia main light up jugalah. Okay, tengok. Okay, boleh jalan. Okay, tepan sikit lah. Kita test ini. Wah, tengok pick up dia semua okay. Pusing, tengok light up dia. Okay, light up tak ada masalah apa lah. Clear. Okay, kita sekarang pergi test tu belakang sana. Testing dia tu S-over sama dia tu rover arm. Ada bunyi ke tak ada bunyi lah. Itu semua bagi customer tahu lah kita macam mana condition dia. Okay, nanti jaga-jaga kereta. Mesti mau jaga. Okay, jalan. Okay, tak tu kereta. Okay, ini motor dia tu CVT gearbox. Dia bagus sikit lah. Dia bukan macam FRS. Itu dulu FRS dia bising sangat. Ini tengok tekan minyak kuat lah. Dia pun sangat tak ada macam kuat bunyi dia. Okay, so ini okay juga. Ini motor punya last keluar dia dekat 2000. Saya rasa 2016 start sampai 2020 atau 2019. Ini soal last model dia. Lepas tu dia suruh keluar itu 480. Tengok pakai semua ok lah ini kereta. Tak ada masalah apa. Tengok aircon, wah very sejuk lah aircon dia. Tengok yang siapa yang berminat ini kereta boleh inform datang cuma saya lah. Tengok I test, so ok. Ujian lah, ngangang ujian sampai. Okay lah, so sekarang kita balik ambil off-fit. Nanti I bagi tahu lah harga ini kita nak untuk jual berapa. Mau pinjaman pun boleh, mau beli cash pun boleh juga. Okay, nanti kita jumpa lagi. Okay, I sudah sampai ke atas sini lah. Peniaga motor Kuanggui. Ini. Okay, so nak cari parking lah. Penuh lah. Parking sampai penuh lah. Mau cari satu tempat parking ayah, semua penuh. Alamak. Okey, sini belakang boleh lah parking dekat sini dulu. Ini mau pelan-pelan lah, pelan jalan lah. Okey, kita parking sini dulu. Ini kita semua kita punya. Okey, ni Vios pun mau jual juga. Okey, so P and brake. Okey, so sekejap buka seatbelt. Sekejap. Ini okey. Okey, so kawan semua, kalau yang minat yang ini kita Proton Saga 1.3 tahun 2019 auto modern dia. Kalau peminat boleh datang jumpa saya lah. Nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okey, yang ini kita harga kalau kita untuk jual cash, set tukar lama sama bersuakom 16,800. Kalau nak untuk pinjaman pun boleh juga, tambah lagi 2,000, 18,800. Ini harga semua pelon campur lotek sama insurans lah. Kalau peminat boleh datang cuma saya, tengok ini kita dengan test drive ini kita. Okay, see you later. Bye.